Okay. Bagi saya kalau Gen Z ni, kan orang cakap dia manja semua tu kan. Saya tak adalah berapa setuju sangat. Cuma saya rasa Gen Z ni jenis outspoken. Dia orang tahu apa dia orang nak. Sebab tu saya rasa macam kalau contoh dia orang tahu benda tu salah, dia orang bagi tahu benda tu salah. Macam tu. Bagi saya Gen Z macam manja. Mungkin sebabkan environment diorang grow up masa dalam diorang childhood apa semua, tapi tak okay. Lepas tu diorang nak seeking relationship between other people. Sebabkan tu diorang jadi manja, tapi tak semualah. It depend pada person juga. So when macam tadi Ira kata pasal anak sulung, so dia ada responsibility sendiri, so dia tak nak share dengan parents, that's why dia rasa stress. Why you think you cannot share with parents? It's not about nak bagi beban pada dia orang, just to share, kongsi anything like apa yang berlaku dalam kehidupan you, apa yang you rasa, ataupun anything yang you boleh share. It's not only with your parents, adik-beradik you. So why you think you tak nak share dengan family? I mean, it's not only a problem, tapi just anything. Kalau adik-beradik tu adalah saya kongsi, most of the time saya kongsi dengan lebih daripada adik-beradik dan daripada mak ayah sendiri lah. Sebab saya tak nak dia risau saya. Contoh kalau macam saya tak cukup duit ke, saya akan berusaha sendiri. Tak tahu saya akan pinjam adik-beradik saya ke. Okay, so bila you cakap tu pasal financial kan, apa pula macam dari segi pandangan, pendapat, macam katakan you ada selain daripada financial, you ada juga emosi, dari segi kehidupan, dari segi masalah lain kan. So kalau macam tu, you akan share dengan you punya family ataupun adik-beradik, and how you solve the problem? Kalau buat macam tu, biasa saya akan dengan kawan-kawan lah, saya akan kawan-kawan dan tukar pendapat macam ni dengan macam tu, lebih daripada kawan-kawan lah kalau yang tu. Okay, so why you think you tak boleh share dengan parents you? Pasal pendapat kalau pendapat tu adalah tanya yang bisa contoh, patut saya kalau saya dah habis diploma, patut tak saya sambung degree ke apa kan, ataupun kos apa yang diorang rasa sesuai untuk saya. Adalah yang diorang cakap, awak sesuai kos ni, awak sesuai kos ni, tapi dari situ saya tengok balik apa yang saya suka, kat mana yang saya rasa saya boleh pergi jauh.